Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. What up, Audius. Welcome back to my YouTube channel guys. So okay geng, aku ada berita sedih sebenarnya. Okay, so sekarang ni geng, cerita aku ni ada satu cerita yang agak sedih tapi tak pedih lah. Okay, so kita aku ada custom drop in filter sikit lah benda semua kan. Okay, so lepas tu dekat bahagian belakang ni, okay, aku ada custom hose tau. Nama ni, barang ni adalah mini air filter brief. Dia adalah untuk pernafasan kereta kita, penapis dia. So yang ni custom lah. Okay, so benda ni dah patah tau. So sebenarnya tadi aku servis kereta aku. Bila servis, biasa kita buka hood kan. Pasal aku tengok benda tu dah kat sini tau. Dia macam dekat celah ni. Pasal aku tengok, asal benda ni macam ni kan. Rupanya dah patah. So yang paling bernasib baiknya, nasib baik benda ni tak jatuh masuk celah enjin ke ataupun tercicir mana-mana ke apa kan. So Alhamdulillah lah. So jadinya pendekkan cerita, sekarang ni aku terpaksa beli yang baru sebab ni dah patah. So ni pun dah kotor dah. Ni asal dulu tak silap aku warna merah kot. Ni pun dah jadi warna hitam lah. So jadinya sekarang ni, barang ni sebenarnya boleh cari dekat Shopee ataupun TikTok Shop ataupun macam mana kan. Tapi sekarang ni aku nak kena beli hari ni juga. Dan pendekkan cerita, aku punya kapet custom kereta aku pun dah siap dekat kedai yang sama ni, yang aku nak pergi beli lah, yang baru. So tanpa buang masa, let's go guys. Kita pergi kedai tu. Untuk ala-ala tu aku nak share lah kedai ni dia jual apa lagi. Dulu aku nak datang kedai dia ni. Jadinya aku pun ada order barang lah, kapet kereta custom. Dah siap dah kapet aku. So let's go lah, tanpa buang masa. Aku pun nak kena cepat. So ni pun kita beli yang baru terus lah. Nak tengok colour apa lagi ada kan. So macam biasa, subscribe itu gratis. Mantap tu mantap. Halo geng, what up, Auk Diu here. So okay, sekarang ni Auk dah berada di depan kedai yang di mana kalau macam sebahagian barang-barang part-part melibatkan performance, memang ada 2 ke 3 kedai lah. Dan ini antara salah satu kedai yang Auk akan ambil. So di Extreme Performance. So kalau tengok baju Auk pakai pun, baju ni tak asing lagi lah. Kalau siapa yang followers Auk Diu, kadang-kadang korang, kalau siapa yang jenis teliti, dia akan perasan baju ni. Baju dia orang pun Auk sebenarnya suka pakai sebab bagi Auk dia nampak macam motorsport punya style. So baju ni dia orang ada jual. So kalau korang nak dapat boleh roger dia orang. Memang nice gila. So dekat baju ni apa yang dia orang pun jual lah, macam HKS, Samco, Endless. Okay, so okay, sekarang ni kita tahu. Okay, so sekarang ni aku dah minta izin dengan owner lah untuk aku datang nampak video sikit benda semua, dah owner izinkan. So okay, dekat sini sebenarnya aku ada pernah buat video. Aku rasa untuk YouTube je aku rasa dah 2 video aku rasa. Tapi cuma mungkin tu video style lama kan. Cuma ni yang aku yang sekarang ni adalah ada beberapa parts yang mungkin aku nak share dengan korang lah. Apa yang korang boleh ambil dan buat dekat sini geng. So ni dia Extreme Performance Section 13. So korang boleh follow social media dia, TikTok, Instagram, Facebook. So ni contact dia orang dan tu website dia orang. Okay, so dekat sini apa yang dia orang jual. So mari kita masuk guys. So first of all, kasut ni buka. So tekan loceng. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. So korang masuk je memang akan rambang mata. Okay, so dekat sini hari ni Auk akan menjadi pekerja di Extreme Performance guys. So aku pun dah pakai dah baju Extreme Performance kan. So okay, macam biasa, first korang masuk je kedai, ada kerusi yang diorang sediakan. Okay, so lepas tu macam kalau korang tanya Auk, sebenarnya macam
pada pandangan aku, Extreme Performer ni dia orang terkenal dengan jual hose, iaitu brand daripada Samco. Dia orang sebenarnya terkenal dengan jual hose getah daripada Samco. So mari kita tengok dekat sini. Kita start pada depan lah. So inilah barang yang aku nak cari sebenarnya ni guys. Online barangnya ada online tapi tak boleh. Aku nak kena beli sekarang enggak. So macam kalau korang nak cari barang-barang yang mana yang pakai open pot, korang nak cari filter open pot on the spot, kat sini ada jual pelbagai jenis size, pelbagai jenis design. So ni ada macam awak akan pakai yang yang inilah, yang kecil ni. Okay. So sekarang ni geng, kita pergi dulu belah sini lah. Ada lorong-lorong. Okay. So ni ada jual macam aksesori, kata bright, topi. Okay. Dan selepas tu diorang ada open pot pelbagai jenis brand lah. Dan diorang bawa pun yang orang kata branded lah. Okay. Bergantung pada bajet korang. So lepas tu ni lock nut. Okay. Lock nut ni penting tu guys. Kalau macam korang kalau tukar rim, korang nak cek lock nut, cek lah yang quality lah kalau boleh. Macam ni kan. Ni diorang jual yang high quality punya. Lepas tu kalau boleh cek lock nut, jangan cari yang RM20, RM30. Bahaya kan, ada apa-apa jadi sembarang berlaku pisang. Okay, so lepas tu ini yang tadi kita cerita. Dekat Extreme Performance, diorang ada jual hose daripada Samco, pelbagai jenis style, pelbagai jenis design. So ada sertakan harga. Okay. So yang hose ni sebenarnya untuk apa? Okay, hose ni sebenarnya kalau korang pakai open pot ataupun korang custom drop-in filter ke, open pot ke. Okay, kan sizing daripada piping yang custom nak ke throttle body, let's say lah, dia dah lain. So jadinya cara kita nak sambung, takkan kita nak welding, sayang. So kita menggunakan hose penyambung di antara besi tersebut dan juga dekat kereta kita lah, barang original. So itulah wujudnya hose. So kalau macam style-style sekarang kan, bukanlah style sekarang, macam dulu, macam awak insya-Allah ada aku sebenarnya pun ada target sebenarnya geng. Ada rezeki kan. Okey, macam hose bahagian hose air radiator. Lalu air radiator kan warna hitam, hose kalau original Pro 2. Senang kata kereta-kereta lain pun sama juga, Honda, Toyota, benda semua kan. So kalau kita tukar kepada Samco ni, dia lagi tebal lah. Lepas tu dia berkala, jadinya macam nampaklah racing sikit. Nampaklah tune sikit. So yang ni korang boleh sendiri tanya dengan tim Extreme Performance untuk ada tak model kereta korang, ataupun awak akan letak kontak dekat bawah. Sebelum korang nak datang, mungkinlah ada yang jauh ke apa ke. So macam nak tanya dulu, boleh korang roger je tim Extreme Performance. Okay. So ni pelbagai jenis style, berapa inci, inlet, outlet dan sebagainya. Okay, ni stiker. So downpipe pun ada. Okay, so lepas tu ni sebenarnya awak ada nak menitik berat dia lah. So sebenarnya geng, dekat Extreme Performance diorang ada jual kapet custom. Okay, dan yang ini tak sama dengan yang korang beli kalau dekat online itulah yang murah-murah tu. Okay, dekat sini adalah kapet custom dan berlogo. Okay, itu yang best. Kalau kita nampak contoh-contoh kat sini, so on the way, awak punya logo pun ada juga, cuma tak siap lagi logo awak sebab awak tengah fikir design. So macam ni, daripada warna-warna Abang Name, Cartel TV pun ada, Kakal, Game Lifestyle, Jay-Z, Pika Azia dan sebagainya. Okay, so dekat sini diorang ada sediakan material. Okay, bahagian ni adalah bahagian tepi ni. Okey, contoh korang nak warna merah bahagian tengah, tepi korang nak warna hijau, boleh, tak ada masalah guys. Okey. Dan diorang bukan jual kapet kosong saja. Diorang jual yang dah siap logo. Okey, diorang jual yang dah siap logo guys. Okey, dan lepas tu tak silap awak, macam ni, nampak? Ini sampel-sampel dia lah kalau korang nak
pegang rasa. Dan lepas tu dia punya design dia yang best dia ada honeycomb. Design tengah dia. So jadinya kalau macam pasir-pasir ke, bakteria ke apa, dia tersekat, senang. Lepas tu yang paling best sekali, yang ini adalah waterproof. So kalau korang nak buang ke apa ke kotoran, kibas je. Setengah kapet tu kan kalau kena air ke apa kan, dia jadi dia serap kan. Okay, tapi kalau macam kapet daripada Extreme Performer ni, yang best dia, nanti aku akan review. Sebab kapet aku pun dah siap guys. So ini bila driver side dia siap pad sekali untuk hill, untuk tepat kalau kita driver kan kita kadang kejap pijak brake, kadang kejap pijak minyak. Kalau kereta manual kejap pijak clutch. Jadi kita takut kapet tu rosak ke apa, kita ada sediakan tempat hills punya tempat pemijak. Okey. So ni kapet contoh yang ada di Extreme Performance. So ni pun style juga sebenarnya ni. Ni pun style juga, dia ada kuning ujung dia. Bahagian belakang tak silap aku dia boleh custom. Tak silap aku tak tahu. Nanti kita tengok, kita tanya dengan tim Extreme Performance. Kapet belakang korang nak sambung sekali 3 row ataupun korang nak asing pun boleh, tak ada masalah. Ikut pada keselesaan korang. Kalau korang tanya awak nak kemas memang sambungnya, tapi kalau macam awak suka dia asing, macam 3. So bila asing, jadinya mudah dia adalah bila nak cuci tu, nak buang tu senang, kibas je. Tak susah pun. Kalau dia bersambung ni kan leceh sikit, nak lipat, angkat baru buang kan. Tapi benda ni ikut pada orang. Okey, ni cantik lah. Macam yang ni warna hitam, lepas tu tepi dia macam grey sikit. Dia nampak premium sikit lah. Tapi kalau korang tanya aku lagi suka yang warna-warna macam ni. So tak silap aku punya macam ni kan. Tapi kalau nak tahu nanti stay tune. Sebab kapet aku dah siap. Tu dia. Kapet sudah siap Okey. So kita teruskan sekali pintas. Okey. So dekat sini sarung tangan pun ada. Aku pun memang nak cari lah geng. Sebab aku akan masuk ke Litas Sepang tak lama lagi. So nanti stay tune. Kita tengok macam mana. Okay, stay tune. Ni kalau korang nak masuk Sepang, okay, korang kan mesti nak cari sarung tangan, korang nak cari beberapa kelengkapan untuk lita kan. Dekat sini ada sedia kan guys. Sarung tangan ni aku rasa macam baru. Kak, sarung tangan ni sebelum ni dah pernah bawa masuk lah? Yeah. Okay. Maknanya aku yang noob lagi. Ini penting tau. Okay, tak apa, nanti kita ni tengok macam mana. Okay, so lepas tu apa lagi diorang ada ni? Apakah barang ini? Siapa yang tahu? So yang ini adalah hose apa? Cuba korang teka, siapa power korang hebat. Kita sambil-sambil ni kita berborak kan. Okay, dan diorang ada ni untuk bumper. Pemegang bumper tapi menggunakan tali. So lagi style lah. Kalau pakai macam ni dia nampak lagi orang kata kemas lah. Dan low profile. Okay. Dan yang ini adalah untuk radiator pressure. Dan dia ada, dia push ni style juga. Style. Okay. Dan yang ini stokin. Kita panggil stokin untuk letak dekat tempat spare tank untuk minyak brake. Okay. Yang di pedal. Dan yang ini pun custom ni, push start button kalau ala-ala racing. Ni boleh buat tau. My VG3 aku tengok ada seorang dah pakai. So memang handsome lah. Okay. Memang handsome. So yang ni apa ni? Kita nak go through one by one. Nanti kan konten ni terlalu panjang. Tapi korang boleh pause sendiri lah kalau korang nak tengok. Okay. Dan yang ini adalah gear knob for manual. Auto pun ada juga. Ni macam awak pakai. Okay. So yang ni radiator punya cap. Blitz. Okay. Ni pun nice ni. Blitz. Rally Art. Okay. Dan kalau boleh kalau boleh lah cari yang quality sikit lah. Selalu macam dekat Extreme Performance ni, insyaAllah. Okay. Dan ni hose daripada Samco. Dan aku tengok tadi ada brand yang ni Fox Racing. Aku perasan tadi ada Jasma lah tadi. Okay. Pelbagai jenis sizing. Okay. Yang ni steering. Nak cari steering for
drift ke apa ke. Dan yang ni zoom mirror. Zoom mirror ni pun korang boleh dapatkan juga dekat sini. Okay. Dan ini aksesori lah. Okay. So mari kita tengok bahagian sini mana pula. Ni host custom. So yang ini apa nama kita panggil dia extractor banana. Okay. Banana. Alright. Yang ini untuk aku rasa tempat letak, sama ada tempat letak bateri ataupun tempat letak custom untuk filter. Okay. Dan yang ini adalah dia kat belakang tu kita panggil apa nama dia. Dia bukan extractor, dia satu lagi belakang untuk drop angin tu. Dia ada nama dia, aku lupa. Okay. Ni for open port punya piping. And then ada exhaust yang ada. Yang ni regu, apa nama kita panggil apa Clutch loceng. Clutch loceng pun ada juga kan kat sini. Yang ni apa nama pillow ball. Okay. Pillow ball. Dia punya bracket dia, brake pad, macam-macam ada. Okay. Yang ni dah masuk part yang best lah. Apa nama coolant, air coolant. Okay. Yang ni coolant yang orang kata insyaAllah yang branded sikit lah. InsyaAllah kalau boleh pakai yang quality sikit. Kalau boleh yang macam diorang jual ni lah, APM. Okay. So yang ini minyak brake .4 ni just nice lah. Macam saya pakai .5. For my V .4 is better, cukup lah, better sangat lah. Okay. Open port. Ni logo kecil-kecil. Ni korang boleh pause lah. Okay. Korang boleh pause. Okay, apa nama yang ini, apa namanya, tayar apa silikon. Ni kalau nak kilatkan tayar. Okay. So yang ni oil filter. Minyak hitam pun diorang ada juga. Minyak hitam pun diorang ada. Meter pun diorang ada. Okay. Meter ni penting kan, meter ni. Sebab kalau korang nak cek meter untuk, macam aku tengah cari meter untuk oil temp. Oil temp. Sebab meter aku tak boleh baca oil temp. Jadi aku nak kena ada satu je meter khas untuk baca oil temp. Ini oil press, water, oil press. Aku nak cari oil temp. Okay, tak apa, ni projek akan datang. Baik. So ini crank pulley. Okay. Crank pulley ni pun antara performance yang dia simple, tapi dia memberi antara impact yang besar tak besar lah. Tapi bagi aku dia penting juga. Cuma apa aku dapat info, kalau korang kereta turbo, tukar crank pulley ni better. Tapi aku pun macam ada hajat juga nak tukar geng. Ni meter lah. Meter yang tadi saya cerita tu. So ikut pada korang. Ni brand CAG pun ada. Okay, yang ni Luffy. Ni Luffy yang antara yang terbaru ni. Tapi aku nak cek satu je lah, jenis macam ni. Tapi untuk oil temp. Ni RPM. Ni water temp. Dia untuk bacaan oil temp saja. Sebab hari tu ada. Cuma aku biasa lah macam tu, fikir lah last 2 hari lepas aku datang aku nak beli, dah tak ada stok. Tu lah lambat sangat kan. Okay. So ni untuk steering. Dan sekarang ni bahagian kita masuk bahagian sini pula. Okay, ni clip bumper. Okay, macam-macam ke. Kadang benda-benda kecil macam ni kau rasa macam ada keperluan kan. Tapi bila kau dah start masuk dunia modified bahagian performance lah, macam Extreme Performance ni, bagi aku dia dah, kalau kau dah masuk dunia performance, kedai Extreme Performance ni memang tak asing lagi. Tak ada orang. Okay. So mari kita tengok, kita masuk, apa lagi ada. Okay, ni penting ni guys. Okay. So yang ini apa nama, untuk tapis minyak kotor. Yang ni semua kita boleh pakai. Aku lupa nama dia. Kalau aku ingat, aku letak dekat skrin sekarang ni. Dia ada nama dia guys. Okay.
Lepas tu injector, okey, NGK, KKT pun ada, okey. So macam awak buat dengan put beza, so korang boleh support put, okey, performance parts. So yang ni coil plug. Dia ada apa lagi ni? Macam-macam juga ni. Macam-macam. Sini pun ada. Ni cam pulley. Ada dulu cam pulley, crank pulley lain tau guys. Cam pulley, crank pulley lain. Kipas. Kipas ni penting tau. Aku punya kereta, nantilah aku ada projek aku nak kena settle dulu dengan put. Kalau aku tengok temperature aku panas, baru aku beli kipas, aku beli kat sini. Okay. Okay geng. So tanpa masa, jom kita tengok kapet aku. Right. Kapet aku dah siap. Kau nampak? Tada. Inilah kapet aku. So ambil tengah warna coklat, tepi warna merah. Mesti kau orang macam, alah apa asal tak ambil tengah hitam apa semua kan. Okay. Sebab aku ambil macam ni, sebab aku nak daripada lain tau. Warna merah sebab warna favourite aku. Walaupun kereta aku warna biru, tapi sebenarnya aku banyak main warna merah. Okay, bahagian tepi, bahagian tengah ni aku ambil warna coklat. Warna coklat geng. So korang rasa nak aku tunjuk ke nak tunggu stay tune konten lepas ni geng? Cik korang komen, korang nak aku review sekarang ke korang nak aku konten lepas ni? Cik stay tune. Cepat komen geng. Barang rare geng, barang rare. So korang kalau nak custom kapet, InsyaAllah semua kereta boleh custom. So apa-apa korang nak custom, tekan je nombor dekat bawah ni, contact terus. InsyaAllah Sabah dan juga Sarawak kita boleh postage. Okay. Apatah lagi Semenanjung pun boleh postage, tak ada masalah. Contohlah korang duduk berdekatan pun tapi korang malas nak keluar rumah, korang ada tengok video pun korang dah rasa puas, okay, order online boleh, tak ada masalah. Okay, settle payment berserta logo, okay, logo awak, jangan risau, akan jadi kita punya produk juga. Stay tune, boleh, tak ada masalah. 5 minutes later. Okay gang, so cover dah buka. So ni yang cover yang patah tu lah. Dia punya filter lama ni. Wah, filter lama yang dah patah. Dah patah kan. So kita dah beli filter yang baru di Extreme Performance. So mari kita tengok. Ni yang baru, ni yang lama. Uncle, yang lama I punya sudah patah. Ni sudah patah. Ni baru punya. Main cantik Uncle. KNN. Walau weh. Ni KNN kan. Ni yang brand biasa punya. So kedudukan dia macam ni kat tepi ni. So aku nak buka. Okay, so ni yang baru, ni yang lama. So dia macam ni. Ini yang baru ni dia cantik sikit lah. Yang baru ni KNN. Yang lama ni Cak Abeng. So okay, so settle. Famous ke awak? Kira settle lah. Awak famous, awak famous. Hari ni dah 3-4 orang nak tegur. Ya, tapi Myvi Apa dia? Sabar. Aku punya throttle body tak sampai lagi.